Dia akan buat macam tu lah. So dia akan kata kerajaan Madani ni sebenarnya memberi subsidi bernilai 150 bilion. Tapi duit transfer daripada government kepada benda-benda apa, kepada pendidikan, kepada apa, kalau kau calculate tak sebanyak itu pun. Itulah penipuan. Sebenarnya penipuan Anwar ni bukan aku kata sebab Anwar menipu. Sebab benda ni lah yang IMF galakkan negara lain buat. Memperbesar-besarkan nilai yang konon-kononnya nak gambarkan kerajaan tak mampu tanggung ni. Contoh kau sekolah contoh macam ni tau, geng. Kementerian Pendidikan perbelanjaan tahunan ni 40 bilion. Kos untuk apa, untuk belanja gaji guru ke sekolah katakan 20 bilion katakan. Lepas tu dia kata dia akan compare dengan yuran pendidikan swasta. Sekolah swasta satu bulan mungkin 1,000 lah. Lepas tu dia akan kata, wah, setiap satu pelajar sebab kau belajar kat sekolah free. Setiap satu pelajar mendapat subsidi daripada kerajaan RM1,000. Dia compare dengan swasta kan. Jadi sebenarnya kerajaan memberi subsidi pendidikan bernilai berapa ratus bilion. Dia gebang lah. Dia, alah, come on lah bro, spin. Dan spin macam ni, spin yang aku cakap ni Anwar tak buat lagi. Ke dia dah buat? Aku tak tahu lah. Aku rasa dah buat dalam petrol. Benda ni yang digalakkan oleh IMF. Dan engkau akan tengok dia akan buat dalam sektor perubatan, dalam sektor lain. Inilah salah satu lagi spin daripada IMF. Pencen membebankan kewangan negara. Anwar cakap benda yang sama. So Anwar ni, dia bukan otak dia ikut IMF. Dia tak ada otak. IMF cakap dia buat. Betul? Dia fikir tak panjang, bang. Dia rasa IMF is the best. Ataupun dia ada file Epstein, aku tak tahulah. Ada dua lah. Sama ada dia rasa IMF is the best. Lepas tu dia juga ada kaitan dengan National Endowment for Democracy. Kau tengok dekat Iran baru ni kan. Kau tengok Iran kata apa pasal National Endowment for Democracy. Kan mempromosi protes-protes, mempromosi protes yang bawa senjata. Bukan Iran je cakap macam tu, China cakap macam tu, Venezuela cakap benda yang sama. National Endowment for Democracy ni. Dan Anwar aktif dalam National Endowment for Democracy daripada seawal tahun 2000. Anwar Ibrahim. So Anwar Ibrahim ni adalah aset. Jadinya apa polisi dia akan buat berkiblat ke sana. Sebab tu aku kata Perang Asia Barat ni membuka peluang. Ada dua jenis peluang. Sama ada kau nak buat ekonomi lebih teruk macam Anwar Ibrahim, ataupun ekonomi dunia akan berubah, kau buat benda yang lebih bagus. Sebab apa? All economic doctrine akan collapse. Kalau Iran menang, insya-Allah Iran menang. Tapi kalau Iran tak menang pun, telah dikatakan Iran tak menang, Amerika keluar daripada Timur Tengah. Bukanlah Iran menang, Amerika tak kalah, tapi dia keluar daripada Timur Tengah. Economic doctrine all economic doctrine akan collapse, terutama petrodollar.